Allah turunkan bala 3 tahun kemarau yang sangat teruk, menghabiskan haiwan-haiwan dia, menghabiskan tumbuh-tumbuhan yang dia tanam semua. Apabila kemarau yang sangat teruk ni, dia pun mengutus daripada orang-orang yang mulia, yang dianggap mulia daripada kaum-kaum dia ni untuk pergi pada berhala yang dia rasa lebih mulia daripada berhala di Al-Aqaf ni. Tempat yang kaum Ad ni di Al-Aqaf ni di sebelah Yaman dan Oman. Dia pergi ke Mekah untuk minta tolong dengan berhala yang dia rasa lagi mulia ni. Allah utuskan awan. Apabila Allah utuskan awan ni, dia bercakap kepada utusan kaum Ad ni. Awan tu cakap kepada kaum Ad ni, dia cakap, kau nak pilih awan yang mana? Yang hitam ke, yang putih ke, ataupun yang merah? Utusan daripada kaum Ad ni, dia tengok, berhala-berhala dia dah bagi jawapan. Jadi dia cakap, kita nak yang hitam. Awan tu cakap, okey, kau balik kepada kaum kau, awan ni akan menyusul. Jadi baliklah mereka kepada kaum dia ni. Bila balik ni, dia cakap dekat kaum dia, berhala-berhala kita ni dah jawab doa kita. Jadi dia dah hantarkan awan ni, awan hitam ni. Datanglah awan ni, jadi gelaplah kawasan Al-Aqaf ni. Dia ingat awan hitam ni lagi banyaklah kandungan air ni sebab dia nak hujan. 3 tahun tak hujan ni. Apabila awan hitam ni datang kepada kaum dia ni, datang sekali dengan angin yang sangat kuat. Bila datang ribut ni, dia berpusing ni, dia tarik semua ni, kaum-kaum Ad ni dengan semua kota-kota dia ni semua. Allah Ta'ala pusingkan, tarik naik ke langit. Hancur semua kota kaum Ad ni. Allah pusingkan mereka ni di antara langit dan bumi ni selama 7 malam dan 8 hari. Selepas 7 malam 8 hari ni, Allah baling ke bumi dia balik ni seperti tunggul-tunggul pokok kurma ni, maka terpacak-pacaklah kaum Ad ni di bumi dia. Jadi begitu dahsyatnya azab yang Allah turunkan kepada kaum Ad ni, maka hancurlah kaum Ad ni dan Allah tidak tinggalkan seorang pun daripada kaum Ad ni. Maka pupuslah kaum Ad ni. Inilah di antara bangsa Arab yang kuno yang telah pupus disebabkan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, disebabkan mereka mengingkari utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar mengingkari, tapi dia mencabar Allah Subhanahu Wa Taala dan mencabar utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah cerita Nabi Hud alaihissalam. Semoga bermanfaat.